Seburuk-buruk. Seburuk-buruk. Gana? Seburuk-buruk lah. Atau gula dia ni'mah. Ni'mah. Ni gula dia. Sebaik-baik. Yang memang dalam bahasa Arab. Kata lawan ni. Bukan kata lawan, bukan bak kata lawan. Satu bak, dua ning saja perkataan. Satu bak, dua ning ya. Nikmah bisa. Kita akan belajar bak nikmah bisa. Itu. Bak ni saja. Dan dia ada keadaan khusus dia. Nikmah bisa ni. Jadi sini tubik nikmah dah. Bisa. Seburuk-buruk. Seburuk-buruk. Sejahat-jahat ni sebaik-baik. Dia ni dua-dua ni fi'il ni. Nama fi'il madhi. Fi'il madhi ni. Fi'il madhi. Tapi dia fi'il madhi dia ni tak suka fi'il dia lain-lain. Dia ada khusus dia. Dia khusus. Dia khusus untuk sebut dia, apa ni ni'mah ni. Bi'sa ni fi'il madhi jamid panggil. Fi'lun madhin jamid. Jamid. Jamid ni tidak berubah lah. Statik. Aku tu ya. Ada bi'sa situ ya. Ada bi'sa ya. Jamid. Sama nikmah pun. Sama lah. Dua-dua tu serupa. Kita kata bi'sa ni seburuk-buruk. Sebab dia guna untuk memberi maksud buruk. Nikmah pula diguna untuk maksud sebaik-baik. Bukan baiklah, sebaik-baik. Contoh. Okey. Itu bab lain. Nikmah ni bab khusus dia. Contoh ni ada Quran ni. Ni'mal abdu. Quran ni. Ni'mal abdu innahu awwab. Awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba.